Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yaqulu Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa amwalikum wa anfusikum dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Satu arahan Allah kepada kita supaya kita benar-benar menjadi ahli berniaga dalam hidup. Turakib ciwit. Kerana turakib ni adalah pon prayo. Manusia ni bahasa dia kena ada pon prayo. Tiap-tiap orang mikir pon prayo hak sontua dia dengan Allah, bukan pon prayo dengan manusia. Allah bersedia untuk nak yastari, nak beli semua, kita kena jual barang kita ya di harga mahal. Jual barang yang boleh laba sebanyak mungkin supaya kita berada dalam faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Untuk nak memberatkan neraca kebaikan ni perlu kita tu berniaga. Timbang semua semaya saya boleh sah, semaya Jumaat boleh 27. Tu makna kata orang nega dia mikir semua dah lah. Dia tak bodoh lah orang nega nak turakit ni bercidik, bukan bodoh nak turakit. Nah, nak turakit dengan ciwik ni kena cidik benar-benar. Cidik ni kena dengan ilmu. Oleh itu maka marilah kita pandai tu'minuna billahi wa rasulih. Modal tentu nombor satu sekali tu'minuna billahi wa rasulih. Atau modal. Atau gak cara pertibatnya wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu tu berjihad pada jalan Allah dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Itu caranya. Mana kita niat jihad semua, duduk kita jihad fi sabilillah semua, tapi faedahnya kepada kita. Jihad fi sabilillah faedah kepada kita dan kepada manusia. Ya, itu di antara ajaran Allah kepada kita. Kita tak boleh nak lupa ajaran Allah. Tijaratan tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kena bertijarah. Nak pergi ke syurga ni perlu tijarah. Baru siapa ke syurga. Nak selamat pada neraka ni perlu bertijarah. Tunjikum min azabin alim. Mudah-mudahan semua kita menjadi ahli berniaga yang hidup setiap detik, setiap detik. Mana-mana detik hidup yang kita tidak boleh siap dengan bahan perniagaan kita, itu adalah khusranun mubin dan akan jadi tarabun hari kiamat esok. Yaumat tarabun, hari yang pakat sesat belaka. Sebab apa? Detik-detik yang kita berlalu tak ada boleh isi dengan bahan-bahan perniagaan. Tiap-tiap detik 24 jam atau berapa ribu detik itu perlu isi dengan sekurang-kurangnya innamal amalu bin niat. Niat nak waktu, niat nak waktu ni, tangcai sungguh-sungguh nak waktu, niat nak kerja jaya, niat gitu. Innamal amalu binniyat. Kerja sungguh pun kalau tak ada niat malat ada faedah apa hadis kerja tu. Kerana innamal amalu binniyat. Insya-Allah dah wallahu muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.